Macam aku ni jenis kaki yang berpeluh tau. So bila aku pakai slipper ataupun sandal tu, aku select. Aku tak boleh pakai slipper yang, bukan nak kata yang murah punya lah, tapi aku memang tak boleh sebab tapak kaki aku jenis peluh. Kadang-kadang tapak tangan aku pun suka berpeluh sebab aku ni kadar metabolisme tinggi. So aku pilih sandal daripada Dr. Kadir ni. Sandal daripada Dr. Kadir ni sangat-sangat selesa bila aku pakai dan guna dalam kehidupan seharian aku. Sangat selesa apabila berjalan dan ia tidak menyakitkan kaki aku sebab dekat dalam ni cushion dia sangat-sangat lembut. Hujung sini dan hujung sini dia tak tajam tau, macam sandal kita beli yang dekat luar. Dia tak tajam. Bila berjalan jauh dengan sandal Dr. Kadir ni amatlah selesa. Harga dia tak mahal tau. Harga dia murah je. Tak mahal macam harga sandal-sandal yang ada nama, yang branded-branded. Dia tak mahal macam tu. Dalam masa yang sama, harga murah yang korang beli ni dapat kualiti setanding sandal-sandal yang mahal di luar sana. Apa pendapat anda tentang sandal ni? Korang dah beli belum sandal ni? Kalau dah beli, cuba komen kat bawah. Best ke tak pakai sandal daripada Dr. Kadir ni? Yang mana belum sempat nak beli sandal daripada Dr. Kadir ni, boleh tekan beg kuning yang aku dah sediakan dekat bawah. Ciao fellas.